Tapi kalau dah sampai paling awal tu janganlah tak buat benda pula kan. Cuma nak kerja masyarakat pun tak ada value juga kat sana kan, tak guna juga kan. At least kita sampai kat office tempat kerja kita pun ada planning. Bukan saja kita dah ada planning kat rumah kita je nak buat apa, bangun pukul berapa, start pukul berapa, nak bersiap pukul berapa. Bila kita dah sampai tempat kerja pun kita kena ada planning juga. Janganlah masuk nak buat apa sementara kita fikir tu dah habis banyak masa kat sana. Jangan buang masa lah. Especially saya pernah lah handle bahagian payment. Sebenarnya payment ni bergantung kepada kita lah, sama ada kita nak cepatkan ataupun lambatkan lah. That's why tanggungjawab tu penting lah kalau especially mereka ni yang ada. Korang semua job scope. Tak kira lah siapa-siapa jawatan, siapa-siapa penting sebenarnya. Cuma apa yang saya nak cakap kat sini kepada mereka yang dia pegang jawatan pembayaran ni kan, anda memang kena kalau boleh on time lah bayar apa-apa payment kan, jangan delay. Sebab ada setengah orang, tak apalah nantilah aku buat.